Kemuncak peraduan solekan Avon Style telah pun berlangsung Sabtu lalu di mana pencarian semenjak Januari lalu telah berjaya menyenaraikan 60 orang wakil Avon dari seluruh Malaysia. Peserta yang terdiri dari wakil Avon ini ingin mencari pakar solekan glamour dari kalangan wakil Avon sendiri. Hanya menggunakan produk solekan Avon, nyata para peserta tidak perlu bersusah untuk mendapatkan hasil glamour yang dicari. Untuk makeup hari ini ialah glamour sebab dia punya background dah telah 2 tahun kami pihak Avon bersama dengan selebriti makeup artist Zul Fazli kita pergi keliling Malaysia untuk memberi bengkel kecantikan. That means kita ajar wakil-wakil Avon kita teknik-teknik solekan. So, solekan glamour, solekan pengantin, solekan Middle East atau ala-ala Arab. Daripada pengajaran yang kita dah buat 2 tahun lepas, so tahun ini kita adakan pertandingan atau peraduan di mana kita dengan ilmu-ilmu yang telah Zul ajarkan, kita nak dealer kita menunjukkan bakat mereka. Kerana sebagai wakil Avon, bukan saja setakat jual, mereka juga harus menampilkan image. Bagi saya, sehingga makeup yang very sweet, very elegant dan very chic. Dia kena dengan peredaran masa sekarang lah, tak terlampau tebal tapi pada masa yang sama look very elegant, very poised dan very chic lah. Dia nakal-nakal sikit macam tu. Juara pertandingan telah menerima hadiah wang tunai RM3,000 serta hamper barangan Avon. Tahniah dari wanita hari ini.